Hoi, Ya pakcik. budak tak guna. Kau buat apa kat sini? Saya tengah kutip dana pembangunan Masjid Baitur Rahman Setiap Alam Sari pakcik. Kau tak payah nak temberang dengan aku. Muka kau ni muka penipu, penunggang agama. Kau kutip duit ni untuk kepentingan diri sendiri kan? Tak pakcik, saya memang ngaji ke masjid. Kau tak payah nak tipuku. Kau tak payahlah pakai jubah. Kau memang tak layak. Jubah ni sesuai untuk aku saja. Tak payah nak pura-pura pakai macam orang tabligh. Aku ni dah confirm masuk surga. Kau nak joli kan? Aku nak kau keluar berambus daripada sini. Sekali lagi aku nampak kau kat sini, aku lesing kau. Faham? Assalamualaikum pakcik. Bagi salam konon. Muka kau tu tak layak nak bagi salam kat aku. Muka dah sasah. Muka ahli neraka. Aku lain lah. Datuk. Pak Mustaf. Ni Datuk, saya nak sedekah. Sedekah pula Datuk. Tahulah. Sekarang ni saya nak bagi duit ni, nak hadiahkan kepada Datuk untuk Datuk belanja. Sedekah duit? Ya. Daripada Pak Mustaf bagi saya, baik Pak Mustaf masukkan masjid ke, lagi bagus, dapat pahala. Tentang masjid tu lain. Tapi duit ni saya nak hadiahkan kepada Datuk seikhlas saya. Tak apa Pak Mustaf, Pak Mustaf simpan. Saya dah banyak duit dah. Pak Mustaf bagi masjid. Kan? Masjid-masjid tengah bina ke apa, lagi bagus. Betul ke Datuk ni? Betul. Datuk, job tu boleh dapat kan? Pasal job InsyaAllah lah. Saya call nanti Okey, saya gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berharap sangat Datuk. Abang, ni demikian saya, okey? Budak tabligh tak guna. Kan aku cakap dekat kau tadi kan, kalau aku nampak muka kau sekali lagi, aku lesing. Kau faham kan? Sekarang berambus. Berambus. Kau ni pun satu. Jangan mudah percaya sangat dengan orang. Dia orang gunakan pakaian macam tabligh. Nak kutip derma konon untuk Masjid Baitur Rahman. Tapi semua tu tipu. Dia orang guna untuk kepentingan diri sendiri duit tu. Biarlah pakcik, tapi saya ikhlas nak tolong dia. Kalau dia tipu saya sekalipun, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau kau tak percaya, kau boleh ikut aku. Aku akan tunjukkan bukti yang budak tadi tu penipu. Jom. Ke mana? Jom. Kau ikut aku. Aku akan buktikan dekat kau yang dia ni penunggang agama. Penipu. Kau tengok ni, bersikarat. Kiri kanan bersepah macam ni. Memang dia ni nak menipu kita. Kau tahu tak? Kau tengok. Dia cakap dia nak kutip dana untuk Masjid Baitur Rahman. Masjid ni dah siap. Dia nak kutip dana untuk apa lagi? Mana dia siap pakcik? Tengok tu ada besi lagi. Iyalah besi, tapi kau tengok yang dah siap tu semua. Yang tak siap lagi bumbung dia. Kau tahu tak? Hei, kau ni. Weh, budak. Oh. Kau cakap kau kutip dana untuk Masjid Baitul Rahman ni kan? Ya pakcik. Masjid ni dah siap. Yang kau kutip duit ni untuk apa? Masjid ni memang dah siap pakcik, tapi tak siap sepenuhnya lagi. Kita masih perlukan dana untuk menyiapkan dengan sepenuhnya masjid ni. Aku memang tak percaya dengan budak tabligh macam kau ni. Dah banyak kes tau dekat masjid di Malaysia ni, macam-macam hal. Dengan makan kotor bersepah, pakaian berselerak tak cuci. Sekarang ni kau nak kutip duit pula. Aku ni lain lah. Aku ni ahli syurga. Kau ni kan dengan muka gelap tak bercahaya macam ni. Memang kau ni ahli neraka. Pak Mustaf. Datuk. Datuk buat apa kat sini? Kata main golf. Kenapa yang bising-bising ni? Kebetulan Datuk ada kat sini ni. Budak ni Datuk penunggang agama. Penunggang agama? Nampak tak? Dalam bekas ni ada duit. Dia kutip derma. Dia kata untuk dana Masjid Baitur Rahman ni. Masjid ni dah siap Datuk. Dia kutip untuk apa? Pak Mustaf. Tak habis-habis Macam ni dah. Indra, awak masukkan tabung ni, letak dalam ofis Okey, tak apa pergi. Datuk kenal budak ni? Memanglah Pak Mustaf nampak Masjid Baitur Rahman ni macam dah siap, tapi belum siap sepenuhnya. Sebab tu kita minta dana Pak Mustaf. Sebab saya tengok muka dia, memang muka tak boleh percaya dia tu. Yang Datuk percaya kat dia kenapa?
Saya ada dekat sini tadi Pak Ustaz tanya kan. Saya adalah salah seorang yang di antara 1,000, 2,000 orang mungkin lebih yang sama-sama bagi dana untuk pembinaan Masjid Baitur Rahman ni. Pak Mustaf pun duduk area Bangi ni kan, dekat Siti Alam Sari ni. So Pak Mustaf sendiri akan sembahyang dekat Masjid UFO ni. Dengan saya Pak Mustaf bukan main lagi. Sebab kan nak job semata-mata kan. Tapi benda yang penting di jalan agama Allah ni, Pak Mustaf tak nak siap tuduh macam-macam. Saya rasa untuk job saya dengan Pak Mustaf ni kita cancel lah Pak Mustaf Sebab saya tak nak kot cari orang terpaling syurga macam Pak Mustaf ni. Saya nak cari orang yang terpaling neraka. Datuk, minta maaf lah. Saya Assalamualaikum. Datuk, tolonglah saya Datuk. Kesian kat saya ni Datuk. Datuk. Kita selalu akan jumpa dengan lelaki atau perempuan yang terpaling syurga. Yang di mana senang-senang akan label orang lain yang mana lakukan kerja yang betul dan lagi di jalan agama Allah ni, diorang label penipu agama lah, penunggak agama lah, kutip dana, kocik sendiri. Guys, kalaulah kata orang tu menipu sekalipun, itu urusan dia kemudian hari. Tapi niat kita sendiri ikhlas ke tak untuk memberi dana tu. Jom guys, kita sama-sama menderma dan membantu untuk pembinaan Masjid Baitur Rahman yang terletak di Siti Alam Sari dekat kawasan Bangi ni. Saya rasa orang panggil masjid ni macam masjid UFO sebab kubah dia memang ada bentuk macam UFO. Memang daripada jauh masjid ni nampak macam dah siap, tapi sebenarnya kita masih perlukan dana untuk penyiapan yang terakhir, finishing, bagi betul elok. Takkanlah macam ni kita nak open untuk bagi semua orang datang. Tak. So masih kita perlukan dana. Jadi kepada you guys, bolehlah sama-sama kita bersedekah, infak ataupun wakaf kepada nombor yang saya bagi di Masjid Baitur Rahman dekat Siti Alam Sari dekat kawasan Bangi ni. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum. Pak Mustaf, turun!